jam 5.55 pagi. Kita orang nak bergerak turun. Nak pergi, katanya nak pergi ke Songkla hari ni. Cari makan. Sampai je dalam hotel. Lepas tu dah sampai dah mandi, semua lepak-lepak. Tu tidur. Lepas tu saya sedar dah pukul 4 lah. Pagi ni cuaca memang tenang, nyaman je. Aku masih dalam van melalui jalan-jalan kecil kat Hanyai ni. Kiri kanan aku ada pasar pagi tepi jalan, meriah betul. Ada yang jual sayur, jual buah, memang hidup suasana pagi kat sini. Tak lama lepas tu, kami pun sampai kat Japura Dim Sum, spot sarapan paling win kat Hanyai ni. Dim Sum dia, panas, sedap dan harga pun berbaloi. Ini pot wajib untuk sarapan pagi korang di Hanyai. Hari ni kita orang sarapan pagi di Hanyai. Di Sam Japura di Hanyai. Desa tanah halal lah, ada tanah halal. Oh, kat sini banyak lah pilihan Sam. Macam-macam dia. Ada pau. Oh, menarik. Ni pun set-set di Sam. Alamak, hari ni dia bad mood ke? Hari ni bad mood ke? Kan okey je. Oh, nasi lemak 3 rasa tu. Malaysia nasi bubur kering. Mana yang? Oh, bubur kering tak ada sup lah. Sup asing. Berdalamnya ya? Dim Sum berdalam. Okay. Alright. Tapi siap bila bagi Yasti? Boleh. Dia asing. Ni, apa yang asing lah. Kamera lagi. Kita kamera lagi. Ni kau kamera? Ni bukan? Bukan. Untuk yang area ni semua 35 baht. Masing-masing dah ramah mata dah. Tak ramah mata tak? Tak tahu nak main kenapa. Ini aku pun dah ramah mata ni. Ramah mata, ramah duit. Main ambil je. Ada sehari lagi, malam lagi. Tapi tak kecil makan ni. Makan ni. Dia cicahan tu lah. Ya. Baik. Ni apa? Tom yum? Tom yum kering katanya. Tom yum kering? Tapi basah. Dia bawa kat table dia apa? Masak. Maksudnya dia masak kat sini. Masak kat situ? Masak lah. Tuang kat pelik panas tu. Tu yang dari nama kering tu. So makanan wife aku dah sampai, nasi kerabu. Untuk satu orang makan. Satu orang makan boleh lah nasi kerabu ni. Porsi aku comel juga. Dia tak comel macam aku besar. Dia comel. Macam portion untuk anak aku boleh kot. Untuk anak perempuan aku, portion untuk anak perempuan aku. Okey. Tapi kalau untuk portion aku dengan bini aku, tak kot. Ini nampak menarik. Ini yang pulut ya, pulut apa tadi? Pulut ayam tulang masin. Tu. Kita rasa gula-gula dia. Tak tahu. Mana? Min lah. Okay, thank you.
Sekejap. Kenyang. 5 balik. Wait, 100 Obat. Dia nak dah kira tu. Mau Bali. Mana dah dia tak faham. Macam-macam pun tak tahu ni. Rasa mau Bali. Apa itu? Sama ni. Mami ni dengan Miki. Makan tak habis. Kami punya. Kami punya. Oh. Barangan sutera. Kak, ya, Kak. Selamat datang. Ya, Kak, ya, Kak. Bismillah dulu bang. Bismillah. Dari kedai sutera, kami singgah kejap dekat Nora Plaza. Kat sini memang penuh dengan barangan kulit. Macam-macam jenis kulit ada. Dari beg, kasut, dompet, sampailah ke tengkorak buaya pun ada dijual. Serius, unik gila. Aku dengan bini pun sempat layan minum sup burung. Campur pula dengan air kelapa sejuk. Dihidang sejuk-sejuk, memang rasa segar satu badan. Layan betul lepas penat berjalan. Agak-agak tu nak sarang burung. Itulah. Dia macam agak-agak Buat daripada alio dia. Dia buat sarang tu guna alio dia. Ajar dia. Kau tak boleh basuh Buat. tu. Dia kalau boleh tu minum ori. Betul-betul ori. Jangan campur apa-apa. Jangan campur apa-apa. Maknanya tu bersih-bersih tu memang dengan itu lah. Dia ada buat event banyak. Masuk free. Tak naik ya kena bayar. Nak bagi makan pun kena banyak. Masuk dia free. Oh dia beri event dulu korang. Halo bang, senyum. 200 baht untuk satu frame gambar. Dah sampai dah kita ni. Chang Puak Camp Hat Nyai. Dia for monkey. Tip for monkey. So dekat sini, dekat taman Chang Puak Camp ni, Hat Nyai ni, kalau nak interaksi dengan gajah, dengan haiwan-haiwan, semua kena beli tiket lah. Lepas tu dia ada persembahan haiwan-haiwan dalam 300 baht tu, elephant show dalam 300 baht. Kalau nak bagi haiwan makan, bagi gajah makan dalam RM5. Ini je lah yang tempat yang ada. Kat sini kaunter dia. Burung, tempat burung. Kat sana ada kafe. Lepas tu ada shooting range. Yang belah sana lagi, itu semua tempat persembahan buaya, persembahan gajah dekat area belah sana. Dekat sini, dekat belah ni area macam area kantin. Tengah-tengah ni semuanya tempat-tempat kita ambil gambar. Dan kat sini kita ada tempat kaunter untuk beli pisang nak bagi siapa tu, gajah makan. Dan di atas tu tempat kita nak naik gajah dalam 700 baht, lebih kurang 80 lebih kot. Begitulah harganya untuk seorang. Beli pisang 100 baht 100 baht pisang. Tu ya. Bagi saya sikit. Bagi saya sikit lah. Tu. Sekejaplah gambarlah. Aku lên mà không chưa về để dựng à? Nó này nó. Đây đây là con kia. Okay, habis RM15 untuk seekor gajah. Dapat bagi 2 ekor gajah. Banyak pula, tadi kita seekor je.
Okey, makasih. Abang ขอบคุณค่ะรหัสไม่มีหรอทั้งฝากลงทะเบียนครึ่งเดียวค่ะเรียกหุ่น Tersebat jadilah kenangan. Lepas habis je tengok gajah, kami singgah pula kat kafe Amazon. Sepanjang jalan ke sana, kami lalu kawasan bandar kecil yang tak sesak dengan kenderaan. Rasa lancar je. Cuaca kat luar memang panas, tapi dalam hati rasa tenang je. Pemandangan laut memang tak pernah mengecewakan. Angin sepoi-sepoi, langit cerah dan air laut yang tenang memang mendamaikan. Sampai je kat kafe ni, terus rasa macam dalam hutan Amazon, macam dalam movie-movie Hollywood tu. Ada air terjun buatan, kolam ikan, pokok-pokok hijau. Memang sesuai sangat nak lepak. Sambil hirup kopi, tenangkan kepala. Serius, tempat ni memang padu untuk ini. Kat sini kat sana kita dengan Jus kita kat sini dengan Amazon. Ramai. Oh, ni macam bukan cakap kenal. Ini dari Malaysia eh? Daripada ni Filipina. Habis Singapura. Oh, saya orang Malaysia. Saya daripada Lombok. Hah? Lombok. Lombok? Ya. Waduh. Saya Borneo. Borneo. Selamat. Ya, terima kasih. Pilihan kopi pun macam-macam kat sini. Dari kopi hitam pekat sampailah ke latte yang creamy. Tak minum kopi, jangan risau. Ada teh hijau, coklat, air buah pun ada. Harga dia pun masih mesra poket. Jauh lebih murah dari kafe hipster biasa. Lepak kat sini sambil hirup kopi, feeling healing dalam suasana hijau. Memang best betul. Di Songkla tu lah. Selagi kami nak naik ferry ni. Tu Dah pergi ni kita nak pergi mana? Di Songkla Tasik Samila. Tasik. Oh, kita naik ferry ni nak pergi ke Songkla, Tasik, Samila. Betul? Pantai Samila. Pantai Samila. Bukan Tasik, Pantai Samila. Tadi hak ke Tasik? Bukan. Pantai. Hang buat lain. Tak apa. Dia jangan memang tak apa. Dia letak sah. Aku boleh cut. Nanti hang edit lain. Nak naik ferry ni untuk sebarang pergi ke pantai Samila. Oh, sebarang. Beach. Samila Beach. Ni dia orang ni dah balik kot ni. Ni ke sana. Nak masuk sini kot. Kalau naik Nak bas, masuk sini ni. tak boleh naik ferry. Nak pergi Tengok ni jual telur. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang Perjalanan kami ke Pantai Samila bermula dengan naik feri. Memang seronok habis. Angin laut rasa nyaman je. Langit biru, luas terbentang. Air laut pun jernih membiru. Memang tenang rasa jiwa. Sepanjang atas feri tu, kami layan view, ambil angin dan snap gambar puas-puas untuk kenangan. Memang feeling macam dalam movie. Sekarang ni kita orang berada dekat pantai Samila kan? Samila Beach. Okey, dia jual apa ni? Telur puyuh. Ada je telur puyuh ni. Telur puyuh dan kacang. Ada kuda padi. Tak tahulah berapa dia charge untuk ambil gambar ni ke. Berapa baht? Ni satu ni horse riding time, one time 150 baht, dalam RM6 kot. Riding horse and taking picture 50 baht. RM5. Thank you for using the service. RM5 ke RM6 lah untuk ambil gambar je. Lepas tu 150 baht untuk riding the horse. Oh, dia ada spot-spot yang cantik lah untuk ambil gambar. Batu-batu ni kan. Berada kat Pantai Samila ni memang tak sangka
lawa gila laut dia. Air dia biru, tenang macam cermin. Angin pula nyaman. Memang hilang semua rasa stres. Suasana kat sini pun aman je, tak sesak, tak bising, dengan bunyi ombak dan burung laut. Rasa macam dalam dunia lain. Ha? Member tak berani. Member tak report. Member YouTube. Pasal apa? Oh, naik kotu. Salah YouTuber. Aku wancang ke sana. Tak ready. Tak nampak video sini dapat ni. Tadi kau ingatkan dia naik ke atas, rupanya dia macam daki. Daki macam dia kena. Daki boleh. Oh, kita dah sampai. Jom. Cuma aku tak kenal sekali lagi kat sini. Beruk dia besar-besar, monyet dia besar-besar. Lepas je dari Pantai Syamila, kami singgah pula di Tangkuak Hill. Dari atas ni, subhanallah, boleh nampak satu bandar Songkla terbentang luas depan mata. Laut dia biru terbentang, pemandangan 360 darjah. Memang puas hati. Nak naik ke atas ni, tak payah panjat pun. Ada funicular lift bawa kita terus ke puncak. Ke atas ni juga ada menara lama peninggalan zaman Raja Rama. Tempat ni memang kaya dengan sejarah. Tangkuak Hill ni bukan sahaja cantik, tapi buat kita rasa kecil tengok kebesaran alam ciptaan Tuhan. Ini masjid tengah Songkla. Orang Thailand kenal masjid Taj Mahal sebab dia buat lagu Taj Mahal. Masjid ikonik Songkla, orang panggil Masjid Taj Mahal bersih Thailand. Struktur dia memang megah dengan kubah besar warna emas dan kolam patulan yang buat pemandangan ni jadi wow. Kalau datang waktu senja, subhanallah, pantulan cahaya matahari dekat air buat suasana jadi magical. Ramai juga datang sini bukan je untuk solat, tapi juga untuk ambil gambar dan tenangkan diri. Masjid ni jadi simbol keharmonian umat Islam kat selatan Thailand dan bukti seni budaya Islam tetap megah walau di mana pun. Lepas kami solat dekat Masjid Taj Mahal tadi, ni kita balik ke Seavers Cafe and Restaurant Songkla. Masuk Seavers ni dalam 30 baht. So orang 70 baht masuk sini. Ada guna juga, ada burung merak. Burung merak dan rabbit. Tempat Seavers ni tempat ambil gambar je lah. Boleh naik, kita naik tu menara ni. Ok, tekan go. Ok, jom. Kita buat style climbing. Ingatkan kena bayar ke apa ke nak masuk nak naik ni. Kita pergi beri. So naik. Boleh dapat gambar daripada atas ni untuk tengok satu kawasan Seavers, Taman Seavers.
Tak, apa? Tekan. Sekejap, pegang. 1 minit. Kita tengok lain. Okay, jom kita belanja. Satu view kat sini. Aku belanja korang satu view. Satu view kat sini. Keliling view. Ni view yang dekat Seaverse ni lah. Satu taman Seaverse ni. Di sebelah taman Seaverse ni, yang dekat situ adalah masjid yang kita orang solat tadi. Masjid Taj Mahal orang panggil. Sebab bentuk dia, bentuk dia, lepas tu dengan persekitaran dia pun macam kawasan kat Taj Mahal. Sama. Oh, di Seaverse ni ada macam ada 3 kafe. Satu yang kat belakang daripada yang Seahorse tu. Lepas tu yang kat tempat yang menara ni. Dan satu lagi kat sini. Punya kafe. Ada 3 kafe. Dan kat sini kita ada tanda halal lah. Dia ada 100% halal. Dijamin halal. Berbeza company kafe kan apa? Itu ramai lagi orang lepak kat situ. Tu hari ni memang kami tadi daripada pukul 6 pagi. Sekarang ni dah pukul 5 petang dekat Songkla. Harian tak ada jalan. Apa eh? Tak ada video. Ha? Tak ada video tu. Pusing ni. Oh, pusing. Nak habis ni. Jadi itu je lah aktiviti yang kita orang buat kat Seaverse ni. Ambil gambar, naik menara tu, lari dekat jambatan, dah lah kot. So itu je lah aktiviti yang kita boleh buat kat sini. Ambil gambar je lah. Sebab banyak dia sediakan tempat-tempat yang menarik ambil gambar. Buffet halal apa nama lah? Kang Long Hei Buffet. Oh, ambil cawan bahan tu. Ambil cawan. Masuk ambil cawan. Right. King satu. Mantap. Dengan apa? Harga 300 baht kepala. Udang besar-besar. Ada ikan bakar, daging, macam seafood lah kat sini. Ni kira baloi lah dengan harga. So aku malas nak sembang-sembang, aku dah lapar. Jomlah kita makan. Malam last kami kat sini. Kita orang lepak cari barang dekat Asian Street dekat Hanyai ni. So dalam malam last ni aku beli untuk anak aku baju jersey. So dia
Lem. Naik.